Dia sebenarnya motor CB ni dia maintain senang je. Oh, maintenance, maintain ke maintain. Dia kalau ikut servis ni memanglah kau kena buat bila dah cukup 5,000 km. Tu paling maksimum lah kalau kau pakai motor fully 10W40. Tapi aku heran ni bila aku tengok dalam group tu kan, ada yang pakai 10W 50, 10W60 kata sedap untuk jalan jauh. Aku tak berani lah. Dia kata kalau pakai 1040 ni untuk jarak dekat-dekat je. Entah manalah dia punya ambil dia punya info tu. Dia ikut spesifikasi motor lah. Motor ni dia beritahu 1030 ataupun 1040. Aku pernah pakai 1040 pun aku dah ride jauh-jauh dah. Pergi ke Lantang, pergi Penang, pergi Putrajaya, pergi balik Terengganu. Itu pernah aku buat gila aku balik hari bulan puasa pula tu. Gimana Terengganu pergi ke KL. Aku pergi ni lah, aku pergi ke Honda Bitwing BJ. Bulan puasa. Okay. Setakat ni kalau di Terengganu ni, kalau yang main motor besar-besar ni, kalau kau nak cari tempat yang boleh untuk buat motor ni lah, motor CB ni, pergi kat Stilo Motor Kemaman. Tukar rantai, satu set poket, memang dia ada dah stok. Tapi kau kena tanya dulu lah token dia. Tapi untuk motor ni memang ada satu set poket sekali dengan rantai dia lah. Untuk Honda CB 650R ikut yang standard lah. Dia sebenarnya bila kadang-kadang bila aku tengok dalam group Facebook ada yang kata macam nak lajukan motor ni. Kau nak lajukan motor ni ada masalah, boleh je kau buat remap, dapatlah performa dia sikit. Lepas tu ada pula yang bagi cadangan turunkan sprocket. Aduh, aku rasa nak gelak, aku pun tak tahu lah. Sebab bukan motor kapcai boh nak turun sprocket. Ini motor 4 dapur, dia dah power dah. Kenapa kau nak turunkan mata sprocket? Semata-mata kau nak kejar motor 900cc, kau nak kejar motor 1000cc. Jangan terikut-ikut dengan modified dengan motor kapcai. Motor kapcai tu memanglah kau ada yang sanggup habis beriban-riban. Dah lah motor pecah enjin. Ram ni.